Kerana pemimpin dalam menguruskan penggunaan AI. Kalau pendidikan juga. Berarti kegelapan sembilan itu sama tak? Apa dia? Kegelapan sembilan itu sama tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Yang dihormati Encik Ahmad bin Abdul Razak, Pengarah Kolej Vokasional Sungai Buloh serta para hadirin sekalian. Terlebih dahulu, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengarah Encik Ahmad kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini bagi sesi temu bual ini. Untuk makluman Tuan, kami merupakan pelajar daripada Fakulti Pendidikan Teknikal Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia UTHM yang sedang menjalankan tugasan akademik berkaitan pendidikan TVET. Saya akan perkenalkan ahli kumpulan saya secara ringkas. Yang pertama, Muhammad Ikhwan Hakimi bin Ahmad Sulong. Yang kedua, Muhammad Zulhilmi bin Syahrul Niza. Ahli yang ketiga, Fatinul Alia Maisara binti Nasrun. Ahli yang keempat, Nur Isha Najwa binti Maslinda Elias Masli. Yang kelima, Muhammad Aidit Daniel bin Muhammad Azaili. Yang keenam, Alif Najmi bin Opa Nizam. Yang ketujuh, Muhammad Hakim bin Jaafar. Dan saya, Aina Alisha binti Zaidi, moderator anda pada hari ini. Dan saya, Ahmad Luman Muhammad Jamal. Temu bual ini dijalankan bagi mendapatkan pandangan berkenaan isu utama penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan, khususnya dari aspek peranan kepimpinan dalam menguruskan penggunaan AI secara berkesan, beretika dan bertanggungjawab. Sehubungan itu, kami amat berbesar hati untuk mendapatkan pengkongsian ilmu, pengalaman serta pandangan daripada pihak Tuan sebagai seorang pemimpin dalam institusi ini. Sebelum kami memulakan sesi temu bual, saya, Aina Alisha, ingin menebual sedikit tentang biodata Tuan Pengarah. Bolehkah saya? Okey, boleh. Baiklah, soalan pertama saya. Bolehkah Tuan Pengarah ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan serta pengalaman kerjaya yang telah membawa kepada jawatan Tuan yang sekarang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad bin Abdul Razak, Pengarah Kolej Vokasional Sungai Buloh yang berkhidmat di KB Sungai Buloh ini dah 8 tahun lah. Saya adalah lepasan Universiti Malaya dalam degree dan master saya lah. Sebenarnya saya bukan dalam bidang TVET, saya dalam bidang akademik. Tapi dari segi keseluruhannya saya lama berkhidmat dalam sistem pendidikan teknik dan vokasional lah. Kalau nak dikirakan perkhidmatan saya ni dah mencecah 30 tahun dalam perkhidmatan, hampir 30 tahun dalam perkhidmatan. InsyaAllah dipanjangkan umur, 2 tahun lagi saya akan berpencen lah, lebih kurang 2 tahun lagi. Jadi dari segi dalam bidang TVET ini tidak asing daripada kepada saya sebab lebih daripada 27 tahun saya berada dalam sistem TVET, iaitu bermula daripada sekolah menengah teknik, kemudian ke sekolah menengah vokasional. Dulu saya teknik sekolah menengah teknik Kuala Selangor. Selepas 3 tahun saya posting, saya terus masuk dalam sistem di teknik sekolah menengah teknik Kuala Selangor.
kemudian saya bergerak menjadi itu teknik Kuala Selangor lebih kurang 18 tahun. Kemudian saya bergerak menjadi pengarah di College Vocational Temerloh, dan sekarang ini saya berada di College Vocational Sungai Buloh lah. Sepanjang saya berkhidmat, kenaikan pangkat saya kebanyakan di Sekolah Menengah Teknik Kuala Selangor lah, daripada guru biasa jadi ketua warden, kemudian jadi ketua bidang, jadi PK Koko, jadi PK Ham, jadi PK1, TPA, TPSA, dan kemudian dilantik menjadi pengarah lah. Itu laluan dalam perkhidmatan saya. Jadi itu gambaran seberengkas tentang perjalanan karier dan pengenalan diri saya lah di College Vocational semenjak daripada sebelum berlakunya transformasi pendidikan, iaitu daripada teknik kepada vocational kepada college vocational. Bermula pada tahun 2012 berlakunya transformasi pendidikan kepada college vocational. Itu saja daripada saya. Seterusnya, apakah visi dan misi utama College Vocational Sungai Buloh dalam usaha melahirkan graduan TVET yang berkualiti dan berdaya saing? Kita punya fokus dalam pendidikan TVET ni adalah bidang kemahiran. Fokus kita untuk melahirkan pelajar yang kompeten, bagi laluan yang terbaiklah kepada pelajar-pelajar TVET, iaitu bersama membina masa depan. Bersama membina masa depan ni adalah moto kita lah ataupun visi kita untuk pelajar-pelajar College Vocational, yang seterusnya kita dalam DKB Sungai Buloh ini kita ada visi misi kita sendirilah yang berkaitan dengan kita ada ke arah melahirkan pelajar-pelajar teknikal yang kompeten dan berkemahiran lah. Itu target kita. Kemudian seterusnya ialah kemudian ialah kita ke arah mewujudkan bakal profesional teknologis negara lah. Itu yang kita target untuk masa depan pelajar-pelajar kita. Jadi, pada pandangan Tuan, apakah keistimewaan institusi ini jika dibandingkan dengan institusi TVET yang lain? Maksudnya kalau ikutkan kita ada 12 institusi yang menawarkan bidang TVET. Kemudian kita ada TVET KPM ini, iaitu TVET KPM ini ialah Sekolah Menengah Teknik dan juga College Vocational lah. Yang sekarang ni fokus perubahan yang besar berlaku ialah di College Vocational, iaitu transformasi yang berlaku dalam pendidikan, iaitu melahirkan pelajar-pelajar. Yang pertama melahirkan pelajar sijil, kemudian pelajar yang ada diploma, dan dia ada laluan khas untuk laluan pengajian mereka, sama ada untuk sambung belajar, bekerja ataupun untuk melakukan perniagaan sendirilah. So kalau nak bandingkan KV dengan institusi lain, sebenarnya kalau saya tak boleh bandingkan KV dengan KV, sebab KV dan KV ni sebenarnya sama sahaja, cuma bidang-bidang yang berbeza. Tapi kalau berbandingkan KV dengan institusi lain, keistimewaannya satu-satunya institusi yang menawarkan pengajian lepasan untuk bidang TVET ini selepas tingkatan 3 hanyalah ada di College Vocational. Kalau dalam di KV di tempat-tempat lain, institusi lain ialah penawaran berlaku selepas tamat SPM. Itu yang pertama lah. Yang kedua,
satu-satunya institusi yang menawarkan 3 sijil sekaligus dalam satu pengajian. Hanya berlaku di Kolej Vocational. Iaitu pelajar-pelajar kita, dia ada sijil Vocational Malaysia yang sama dengan SPM ataupun setara dengan SPM. Kemudian pelajar-pelajar kita mereka juga mendapat sijil kemahiran Malaysia tahap 3, dan yang seterusnya mereka juga akan, insya-Allah kalau dia tamat pengajian, mereka akan mendapat diploma vocational ataupun diploma dalam bidang masing-masing lah. Dan satu keistimewaan yang berlaku di Kolej Vocational, kita di bawah Kementerian Pendidikan yang tak sama dengan institusi lain, ialah mereka berada di Kolej Vocational, pengajian selama 4 tahun 6 bulan itu ditanggung penuh oleh kerajaan tanpa apa-apa pinjaman dan bayaran. Mereka ditanggung penuh. Secara mudahnya, pengajian percuma. Yang mana mereka hanya masuk di Kolej Vocational dengan membayar keperluan pengajian sahaja, beli kasut, safety boot, beli peralatan untuk peribadi sahaja, dan mereka tidak perlu bayar kos pengajian. Itu yang berbezalah dengan Kolej Vocational dan dengan institusi lain. Jadi kalau kita lihat siapa sahaja yang masuk bidang TVET di Kolej Vocational ini, saya fikir bahawa mereka sangat beruntung sebab mereka berada dalam institusi yang sangat trending sekarang, satu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak perlu membayar sebarang kos pengajian dan mereka ditawarkan dengan 3 persijilan yang pada saya adalah sijil-sijil yang sangat bernilai yang ditawarkan, sebab mereka ini selain dapat mendapat laluan yang istimewa, mereka juga ada kemahiran dan kompetensi tersendirilah dalam bidang masing-masing. Jadi kalau saya nak banding dengan TVET lain, maksudnya saya tak kata TVET lain tak bagus, tapi kita ada keistimewaan kita tersendirilah. Itu sahaja. Terima kasih atas pengkongsian Tuan. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini akan memulakan sesi temu bual dengan soalan yang pertama. Baiklah, saya menjemput Muhammad Ikhwan Hakimi bin Ahmad Sulong untuk soalan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Pengarah. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ikhwan Hakimi. Soalan saya berbunyi seperti ini. Sebagai seorang pemimpin dalam bidang pendidikan, apakah pandangan Tuan terhadap penggunaan AI ini dalam institusi pendidikan pada masa kini? Okey. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perubahan yang berlaku dalam teknologi ataupun apa sahaja yang berlaku dalam perubahan di peringkat global, sebenarnya semua perkara itu sebenarnya adalah alat dan dia boleh digunakan untuk sama ada apa sahaja bidang yang kita kuasai. Bukanlah bermaksud alat itu dia nilai baik tidak baik, penggunaan alat itu bergantung kepada individu ataupun seseorang itu. Jadi kalau berkaitan dengan AI ini, dia satu perkara yang sangat bagus kalau digunakan secara betul. Kita pun tengok berlakunya dalam situasi global sekarang ini pun, peperangan yang berlaku dalam antara US dengan Iraq sekalipun, itu sendiri pun banyak penggunaan teknologi AI bagi peperangan tersebut. Begitu juga dalam pendidikan. Pendidikan kita tidak boleh lari daripada menggunakan teknologi ataupun berlakunya perubahan-perubahan yang berlaku dalam teknologi hari ini. Tapi kita kena meletakkan itu adalah alat. Jangan jadikan sebagai satu tugas, mengambil alih tugas kita sepenuhnya. Mana kalau dalam sistem pendidikan,
kita menggunakan ChatGPT dan sebagainya, semua tu bukanlah maksud tak boleh guna, tapi sebagai panduan. Dan tidak bolehlah kita gunakan sepenuhnya AI itu untuk tujuan menggantikan kita dalam menyelesaikan semua perkara yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran lah. Jadi kalau guna sepenuhnya, kita sendiri pun dah jadi AI lah, bukan lagi AI itu sendiri. Jadi akan merosakkan kita punya keupayaan sebenar kita sebagai manusia yang dibekalkan dengan sebenarnya kebijaksanaan kita melangkaui kebijaksanaan teknologi yang dicipta oleh kita, sebenarnya diciptakan oleh manusia juga. Nak buat video, nak buat karangan, nak buat penulisan, semua itu boleh digunakan. Tapi syaratnya ia hanyalah sebagai satu panduan dan bukan menggantikan kita sepenuhnya. Walaupun kadang-kadang bila kita guna sepenuh tu macam seolah-olah dia lebih pandai daripada kita. Sebenarnya tidak. Kita lebih hebat sebab kemampuan akal kita lebih kuat, lebih hebat daripada kemampuan AI itu sendiri. Itu pandangan saya secara umum lah. Terima kasih Tuan. Kita beralih kepada Muhammad Zul Helmi bin Syarul Niza untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum Tuan Pengarah. Assalamualaikum. Ini soalan saya bunyi macam ni. Bagaimanakah Tuan sebagai pengarah melihat peranan atau penggunaan AI dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PDP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya. Saya tanda. Okey. Sebenarnya AI ini sangat berguna lah. Sangat bermanfaat untuk diguna dalam PDP kita. Sebab AI ini yang pertamanya dia memudahkan. Yang kedua, dia mempercepatkan. Yang ketiga, dia memberi idea-idea yang kadang-kadang boleh kita jadikan sebagai nilai tambah kepada kita untuk apa sahaja bentuk pendidikan yang kita gunakan dalam bilik darjah lah. Dan kadang-kadang yang lebih penting mungkin ialah dengan video, dengan gambar, dia punya poster dan sebagainya itu, semuanya itu memberi satu tarikan yang berbeza lah dengan secara konvensional yang kita belajar sebelum ini. Dan sekarang ni semua menggunakan pelajar-pelajar sendiri pun menggunakan kemudahan medsos yang kadang-kadang lebih menarik, ataupun kalau kita masih guna konvensional, pelajar pun akan menyebabkan mereka tidak begitu tertarik dalam sesi PDP. Jadi AI ini sebenarnya dalam dunia hari ini kita tak boleh lari lah dalam dunia pendidikan hari ini. Sebenarnya dalam apa-apa pun aktiviti kita gunakan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak harus disalahgunakan. Sebab dia boleh disalahgunakan. Ini bergantung kepada seseorang lah. Tapi untuk PDP, dan saya memang galakkan kepada pensyarah-pensyarah saya, dan saya sendiri pun menggunakannya untuk membuat arahan-arahan segera, membuat video-video, membuat poster yang kadang-kadang kalau sebelum ini kita kena buat secara manual. Kena tampal sana, tampal sini, buat video-video yang kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Cuma kita sepatutnya kita gunakan sebaik mungkin lah. Dan pastinya dia memberi tarikan yang baik kepada pelajar-pelajar yang menjalani pengajian di Kolej Vokasional Sungai Buloh lah khususnya. Jadi untuk saya tidak ada halangan untuk perkara tersebut. Dan memang saya galakkan. Dan kalau ikut untuk makluman saudara-saudari sekalian, dalam silibus Kolej Vokasional hari ini, memang AI itu adalah salah satu komponen yang ada dalam silibus kita di Kolej Vokasional. Jadi semua pelajar, terutamanya dalam bidang ICT, wajib ambil sebagai
mata pelajaran teras, dan bagi mata pelajaran, bagi program-program yang lain dalam bidang teknologi yang lain, dia adalah pilihan untuk pelajar-pelajar mengambil dia punya subjek tersebut lah. Jadi kalau ikutkan perkara tersebut, AI itu adalah menjadi satu komponen penting dalam pengajian di college vocational. Itu saja. Terima kasih Tuan Pengarah. Baiklah, untuk soalan ketiga, kita akan lanjut kepada isu dan cabaran. Sila teruskan Fatin Nur Alia Maisara binti Nasrun untuk soalan anda. Assalamualaikum Tuan Pengarah. Soalan Salam. saya berbunyi, apakah cabaran yang dihadapi oleh Tuan sebagai pemimpin dalam mengurus penggunaan AI di institusi ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Cabaran saya rasa sama juga dengan di universiti kot. Duplicate lah. Kan? Pelajar menggunakan sepenuh AI itu kadang-kadang untuk menjawab peperiksaan, menggunakan, bila kita baca penulisan pelajar, kadang-kadang dia menulis 10 orang tu, kita boleh tahu ini kan, ini adalah ayat-ayat AI yang kita boleh kenal pasti pun sebenarnya. Ayat-ayat AI ni dengan penulisan kita sendiri sebagai penulisan natural, kita boleh baca lah, kita boleh itu. Cuma cabaran kita ialah untuk memastikan pelajar-pelajar kita sentiasa menggunakan kreativiti sendiri dalam pengajian terutamanya, sebab kita tak nak melahirkan pelajar-pelajar nanti apabila ditamat pengajian adalah pelajar-pelajar istilahnya robot lah, yang mereka telah disetting oleh makhluk lah, iaitu yang bernama robot AI lah kan. Jadi apa-apa pun pada saya, panduan AI itu kita tak boleh elak. Mereka semua ada sekarang ni dengan pelbagai apps yang semuanya melibatkan AI ataupun apa-apa sahaja. Kalau handphone sekarang ni pun semua dah ada AI kan. Jadi benda tu memang kita tak boleh elak. Tapi pada saya cabaran itu bagus. Sebab pencabaran itu menyebabkan kita lebih kreatif. Manusia akan lebih kreatif untuk mengatasi apa sahaja perubahan teknologi yang berlaku. Kita seharusnya manusia one step, two step ke hadapan lah. Maknanya kita kena lebih kreatif. Para pensyarah lebih kreatif. Saya pun dalam penekanan dalam mesyuarat pengurusan jawatankuasa akademik, saya menekankan pensyarah perlu kreatif untuk memastikan tarikan tetap berlaku kepada, maknanya pelajar masih lagi sangat memerlukan tenaga pengajar selain daripada bergantung kepada penggunaan teknologi AI lah, itu sendiri. Itu cabaran kita lah. Kalau jadi cikgu selepas ni pun, itulah cabarannya mungkin kot. Cabaran besar anak-anak muda. Walaupun kita dilahirkan sebagai Gen Z dah sekarang ni. Sekarang ni cabarannya kita perlu lebih kepada menguasai teknologi, tapi kita manusia ni seharusnya kita lebih membuktikan teknologi itu adalah sebagai alat untuk digunakan, bukan kita pula sebagai alat untuk digunakan oleh teknologi. Itu saja daripada saya lah. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum Tuan. Boleh saya teruskan dengan soalan saya? Boleh teruskan. Sebagai pemimpin, bagaimana Tuan menangani isu seperti kebergantungan pelajar dan penyalahgunaan AI? Kita lebih kepada proses memberi yang pertama knowledge, pengetahuan, peningkatan pengetahuan, reskilling, upskilling kepada semua tenaga pensyarah kita untuk memastikan tenaga-tenaga pengajar kita sentiasa kompeten lah dalam terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan memang di peringkat Kementerian Pendidikan itu sendiri,
sentiasa menurunkan warna-warna ataupun peruntukan setiap tahun untuk latihan, untuk reskilling, upskilling dan juga bidang hantar guru-guru untuk latihan profesional dan sebagainya. Itu menjadikan tenaga pengajar kita akan lebih berwibawa lah berbanding dengan hanya menguasai teknologi yang berlaku sekarang inilah. Jadi saya pada pihak diri saya sendiri, saya melihat situasi ini dia tidaklah begitu ketara untuk menyelesaikan isu ini, sebab pada saya semua pensyarah pun faham situasi itu dan pelajar sendiri pun faham, tapi pelajar kita sebenarnya mereka datang dalam keadaan dalam bidang pengajian itu mereka pun tak ada kemahiran dan kepakaran sepenuhnya dalam bidang-bidang tersebut. Walaupun mereka boleh menggunakan teknologi AI, tapi mereka tidak ada kepakaran dan kemahiran dalam bidang. Jadi kemahiran dan kepakaran dalam bidang itu mereka harus mempelajari di kolej vokasional lah, untuk menjadikan pelajar itu adalah pelajar kompeten. So pada saya penggunaan teknologi, kepakaran tenaga pengajar dan juga perubahan-perubahan yang berlaku yang dikuasai oleh tenaga pengajar, saya rasa itu bukan satu masalah besar untuk memastikan pelajar terus berminat untuk meneruskan pengajian di kolej vokasional dan mendapat kemahiran dan kepakaran yang berbeza berasaskan pada pengetahuan guna medsos, guna teknologi AI dan sebagainya. Sebab teknologi AI itu adalah sebahagian sahaja daripada komponen. Yang lain-lain itu adalah kepakaran yang perlu mereka pelajari, dalami dan dapat latihan daripada tenaga pengajar lah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Tuan. Baik, Assalamualaikum Tuan. Salam. Baik, soalan saya ialah, jadi apakah langkah atau strategi yang telah dilaksanakan oleh Tuan Pengarah dalam memastikan penggunaan AI diurus dengan baik? Kami di peringkat kolej vokasional sebenarnya seperti mana yang saya sebutkan tadi, dia adalah sebahagian sahaja komponen dalam silibus yang kita ada dalam kurikulum standard kolej vokasional ataupun dengan ringkasnya dengan istilah KSKV kita, dan dalam komponen-komponen lain pada saya dia masih lagi yang lebih besar daripada itu adalah lebih kepada penguasaan teknologi dalam bidang masing-masing. Jadi pada saya AI kepakaran ataupun kemahiran dalam bidang pengajian mereka di samping dengan kepakaran manusia, dia perlu bergabung lah, dan bergabung menghasilkan tenaga mahir ataupun bakat tenaga mahir yang akan keluar dalam sistem kita, yang mereka sebenarnya apabila mereka keluar daripada sistem KV ini, mereka akan lebih bersedia untuk menghadapi realiti di luar sana lah. Jadi pada saya dia tak ada isu pun tentang perkara ini, sebab AI pun memang termasuk dalam silibus kita, dan bidang kepakaran dalam bidang masing-masing, dalam bidang pengajian masing-masing pun mereka masih perlu menguasai sepenuhnya. Sebab 3 persijilan yang kita tawarkan itu, SBM, SKM dan diploma, itu adalah 3 persijilan yang menghasilkan kompetensi yang tinggi kepada pelajar-pelajar kita. So jadi dia tidak menjadi isu yang besar tentang AI ini. Pada saya AI ini lebih kepada, saya melihat pelajar ni selain daripada dia kena explore apabila mereka mendapat latihan daripada pensyarah, kemudian dia explore untuk mendapat bahan-bahan dalam pengajian, selain daripada membaca buku-buku di pusat sumber, yang sesungguhnya yang selain daripada itu mereka perlu rujuk kepada tenaga pengajar. Jadi gabungan 3-3 tu, kalau dia dalam peperiksaan dia menjawab dengan baik, kita boleh dapat kesan pelajar ini adalah pelajar cemerlang, pelajar ini adalah pelajar sederhana, pelajar ini adalah pelajar lemah.
Kalau pelajar itu hanya bergantung kepada bidang AI, kita boleh baca kalau karangan pelajar, kalau bahasa Melayu tu, buat macam mana pun kita tahu itu bukan pelajar punya, itu adalah AI punya, ChatGPT punya, contohlah kan. Kan tengok pun, kalau kita tengok dalam Microsoft pun ada yang pensyarah baling dalam tong sampah tu, sebab apa? Sebab kita tahu itu sebenarnya sampah lah, sebab dia hanya bergantung kepada AI sepenuhnya. So sama je. Yang lain-lain tu pada saya hands on, memang dia tidak boleh menguasai dengan hanya menggunakan AI, sebab mereka adalah hands on, sebab sistem pengajian kita di College Vocational 30% adalah teori, yang 70% itu adalah amali. Jadi mereka, pada saya, dia bukan satu cabaran yang boleh merosakkan sistem pengajian itu keseluruhannya lah. Tapi AI tetap boleh digunakan untuk pengajian kita. Itu saja. Baik, terima kasih Tuan Pengarah. Terima kasih banyak Tuan atas perkongsian yang amat berharga. Kalau tidak keberatan, mari kita lanjutkan soalan seterusnya daripada Muhammad Hakim bin Jaafar. Silakan. Okey, baik Tuan. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Okay, saya ada satu soalan tentang cara Tuan memantau seliaan Tuan. Okey, soalannya berbunyi begini. Bagaimanakah Tuan memantau penggunaan AI dalam kalangan guru dan pelajar? Kita ada sistem pemantauan kita sendiri. Kita maksudnya kita sentiasa kita ada sistem penggunaan dashboard kita yang pensyarah-pensyarah kita perlu membuat pelaporan mingguan. Pelaporan mingguan ini akan disahkan oleh saya lah sebagai ketua jabatan di institusi ini. Selain pada itu, kita ada pemantauan setiap ketua di kami ini. Kita ada ketua jabatan, kita ada ketua program bagi setiap program yang ditawarkan di sini, dan mereka ini akan membuat pemantauan secara spesifik tentang setiap modul pengajian di program masing-masing lah. Jadi isu itu, dan selain daripada itu, kita ada jawatan kuasa akademik. Dalam jawatan kuasa akademik ni, kita akan buat mesyuarat setiap semester pelajar untuk kita menilai tahap penguasaan pelajar-pelajar tentang pengajian di program masing-masing lah. Dari segi markah, dari segi penilaian dan sebagainya, dan dari segi isu-isu berkaitan dengan PDP dan sebagainya. Dalam mesyuarat jawatan kuasa jawatan kuasa akademik itu akan dibentangkan oleh ketua-ketua jawatan ataupun oleh jawatan kuasa akademik, yang kita akan melihat di situ isu-isu, semua isu yang berkaitan dengan PDP, bukan AI sahaja. Kita tak spesifik kepada AI semata-mata, sebab kita fokus pada pengajian. AI itu sebahagian daripada penggunaan untuk PDP kita sahajalah. Jadi dalam mesyuarat, dalam meeting yang akan diminitkan dalam mesyuarat kita, kita akan lihat perkara tersebut, sama ada untuk kita buat CQI ataupun penambahbaikan, ataupun kita akan buat intervensi lah. Intervensi ini lebih kepada pengajian terhadap pelajar-pelajar kita secara spesifik, secara berfokus. Maka saya rasa itu adalah cara kita menguruskan pengajian kita di College Vocational lah. Kita tidak ada satu penilaian spesifik ataupun pemantauan spesifik terhadap AI semata-mata. Kita akan buat secara keseluruhan berkaitan dengan pengajian. Sebab pada saya, AI itu hanyalah macam saya sebut tadilah, ialah perubahan teknologi yang boleh dikuasai oleh pelajar, boleh digunakan oleh guru, dan kalau dalam silibus tu ada komponen AI, gunakan untuk PDP. Jadi tak ada isu tentang kita nak fokus pada AI, sebab AI ni bukanlah satu masalah. Kalau isu disiplin mungkin kita ada cara kita sendirilah. Tapi AI ni bukan satu masalah, tapi salah satu daripada komponen yang boleh kita gunakan dalam sesi pengajian kita. Atas penjelasan. Jadi itu sajalah pandangan saya. Jadi kita tak adalah pemantauan
secara spesifik. Kata AI ni seolah-olah sebagai satu masalah besar kepada pengajian, tak ada. Sebab AI itu sebagai alat yang boleh menambah nilai pengajian kita. Itu sahaja. Baiklah. Untuk soalan terakhir, saya serahkan kepada Muhammad Aidit Daniel bin Muhammad Azali. Okay, Assalamualaikum Tuan Pengarah. Saya Muhammad Aidit Daniel. Last soalan saya adalah apakah peranan utama Tuan dalam memastikan penggunaan AI dilaksanakan secara beretika di institusi? Kita yang tadilah, kalau isu kita lebih kepada menggalakkan menggunakan AI dalam PDP. Isu utama tentang penyalahgunaan AI dalam PDP sehingga setakat ini inilah bukanlah satu isu kritikal lah, ataupun isu yang dikatakan yang menyusahkan kita ataupun atau mengganggu sistem pengajian kita. Saya lebih fokus kepada penggunaan AI ini sebagai nilai tambah dalam sesi pengajian di college vocational lah. Jadi kalau nak dikatakan tentang istilah kita nak kawal penggunaan AI ini, sebenarnya kawalan tu sebenarnya bila AI, wujudnya AI, sebenarnya sistem tu dah terbuka. Sistem terbuka. Cuma pematuhan kepada pekeliling penjawat awam, iaitu yang dikatakan kalau penyalahgunaan itu berlaku seperti salah guna untuk menggunakan ada unsur-unsur negatif dalam penggunaan AI itu, barulah kita akan ambil tindakan lah. So far sehingga hari ini saya melihat AI itu adalah sebahagian daripada teknologi yang kita boleh gunakan untuk menambah nilai sistem pengajian kita. Dia bukan satu masalah. Kalau kita lebih melihat AI ini sebagai satu, kalau kit itu adalah portion yang terbesar adalah masalah lah jadinya. Tapi kalau kita gunakan AI itu sebagai, kita kata sebagai satu alat yang memberi manfaat kepada tenaga pengajar dan juga pelajar-pelajar, pada saya kita tak perlu fokus sangat kepada isu-isu yang negatif. Isu negatif ini kita selesaikan apabila kita melihat berlakunya penyalahgunaan di institusi. Tapi sehingga hari ini kita melihat penyalahgunaan di institusi tidak berlaku begitu ketara terhadap pensyarah kita, sebab kita pun melihat dalam medsos ada FB, ada TikTok dan sebagainya. Kalau berlaku viral kat mana-mana tu, kita akan ambil tindakan berdasarkan kes lah. Tetapi tak berlaku pun. Setakat ni tak berlaku pun. Yang saya lihat, AI digunakan untuk penyebaran maklumat, AI digunakan untuk panduan untuk PDP, AI digunakan sebagai gunakan untuk menambah nilai tarikan kepada pelajar-pelajar untuk pengajian di dalam kelas. Saya rasa so far okey, tak ada masalah pun. Jadi kalau kita terlalu mengawal sangat pun, sebab di KV ni kita sama macam di IPT, kita pun terbuka, pelajar-pelajar boleh menggunakan handphone, boleh menggunakan komputer, laptop, dan kemudian kita bekalkan internet seluruh kawasan di college vocational. Mereka boleh guna sepenuhnya di mana-mana mereka berada, sebab kita nak melahirkan pelajar yang rasa dia bebas tapi perlu bertanggungjawab. Kalau dia melakukan kesalahan dan pelanggaran disiplin, dia perlu bertanggungjawab. Sebab kita dah beri segala-galanya. So kalau imbal baliknya, kita harap mereka lebih matang, mereka lebih bijak dan mereka lebih rasional untuk penggunaan semua peralatan pengajian dan juga termasuk AI. Dan pada saya tak ada halangan yang besar lah untuk mereka menggunakan.
sehingga mereka melanggar disiplin, kita ambil tindakan lah, itu saja. Okey, terima kasih Tuan. Okey, Assalamualaikum Tuan. Ya. Saya Ahmad Luqman Muhammad Jamal. Saya ingin menambah beberapa soalan. Adakah College Vocational sekarang ni dalam sesi PDP ada macam satu teknik orang kata apa, guna AI untuk buat video pembelajaran tersebut? Contohlah macam subjek elektrik ke elektronik, guru-guru menyarat memulakan silibus suruh buat pembelajaran menggunakan AI, menggunakan video. Contoh buat video lah. Adakah sekarang digunakan di College Vocational? Ya, betul. Kita memang ada, itu sebahagian daripada, macam saya sebutkan tadi, dia adalah komponen sebahagian daripada komponen. Tapi bergantung kepada program lah. Sebab program di kami, kalau di College Vocational Sungai Buloh ni, kita ada program, kalau ICT itu sistem komputer rangkaian. Tapi di College Vocational ada yang menawarkan pengajian dalam bidang animation. Ada yang menawarkan bidang bakery, culinary, hospitality. Semua tu sebenarnya mereka boleh gunakan bidang AI itu sendiri untuk melaksanakan pengajian mereka. Dan kami pun di peringkat di College Vocational Sungai Buloh ni, kita ada kelas hybrid, kita ada smart board, kita ada ada alat-alat yang menggunakan software yang tertentu. Saya rasa kalau 3D contohnya untuk printer 3D, kita ada mesin CNC dan sebagainya. Semua itu boleh digunakan sebagai AI, sebagai alat untuk kita memudahkan pengajian kita lah, sama dalam bentuk video, sama ada dalam bentuk kita kata buat gambaran 3D, 6D dan sebagainya, 5D dan sebagainya. Dengan menggunakan AI lagi cepat lah, dia lebih mudah dan cepat. Cuma AI ni dia tidaklah dikatakan terlalu sempurna. AI ni kita kena tengok balik, kita kena nilai balik. Kalau buat video pun kita kena adjust balik ayat. Kita tak boleh bergantung sepenuhnya dengan AI. So pada saya, mereka memang menggunakan. Jadi tambah-tambah lagi, bermula tahun 2026 ini, komponen AI itu memang ada dalam silibus belajar. So tak ada isu lah penggunaan AI ni. Jadi mereka boleh buat dalam bentuk apa sahaja dengan menggunakan AI. Saya pun buat arahan pun kadang-kadang, saya buat arahan penulisan pun kadang-kadang saya gunakan arahan atau poster dalam bentuk AI je. Sebab kadang-kadang kita nak buat arahan segera ni, kita perlu edit, kita buat penulisan, lepas tu kita minta kita edit sedikit, jadi senang kita belas dalam geruk dan sebagainya. Mereka lebih cepat faham dan jelas dengan ada bentuk video, ada dalam bentuk poster dan sebagainya lah. Jadi pada saya, memang AI ini meluas sebenarnya digunakan. Saya rasa di luar sana pun memang meluas, walaupun dalam bukan bidang pendidikan pun mereka sangat menggunakan AI ini secara meluas. So tak ada masalah lah. Okey, terima kasih Tuan atas penjelasan. Okey, kita sampai ke penghujungnya. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kerana sesi temu bual pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Daripada perkongsian yang telah diberikan, dapat kita simpulkan bahawa penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan sememangnya membawa banyak manfaat, khususnya dalam meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu, ia juga memerlukan pengurusan yang bijak, pemantauan yang rapi serta penerapan nilai etika yang tinggi agar penggunaannya tidak disalahgunakan.
Jelaslah bahawa peranan kepimpinan amat penting dalam memastikan teknologi ini dimanfaatkan secara optimum, seimbang dan bertanggungjawab dalam melahirkan pelajar TVET yang bukan sahaja berkemahiran, malah berintegriti. Sebelum kami mengakhiri sesi ini, sekali lagi kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Ahmad bin Abdul Razak atas kesudian meluangkan masa serta berkongsi ilmu, pandangan dan pengalaman yang sangat berharga bersama kami pada hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan sesi temu bual ini. Dengan itu, kami menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang sesi berlangsung. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, Tuan, bolehkah kami inggil mengambil gambar bersama dalam Google Meet ni? Boleh. Screenshot. Ini bidang pendidikan kan ni? Ini pendidikan ke? Ya betul, kami dari Fakulti Pendidikan. Pendidikan ya. Cuma berbeza kos lah. Ada elektrik, ada bangunan dan ada kimpalan. Ada bekas pelajar KW Sungai Buloh. Kejap tu. Apa Tuan? Ada bekas pelajar KW Sungai Buloh. Ada, Aina Alisha. Masa Aina Alisha dulu tak ada lagi AI. Itu kami diberi tajuk penggunaan AI ni sebab dah meluas kan. Ya. Okay Tuan, terima kasih banyak Tuan. Apa-apa pun tahniah belajar. Ni ke tahun akhir ke apa ni? Kami dari tahun 2. Tahun 2 SEM 1. Kalau ikutkan ni lepasan KW berapa orang? Berapa orang lepas ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang Tuan. Sebenarnya secara sebelum itulah perubahan yang berlaku dalam sistem KW ni kita sangat banyak sebenarnya. Silibus kita sangat cepat berubah sebab kita memenuhi keperluan industri. Kalau contohnya yang macam Aina Alisha ni dia dulu dia datang ke KW Sungai Buloh, kalau dia semak balik datang balik ke kita dulu, samalah hakim ke kalau pergi pula ke KW tengok silibus yang dia belajar dulu, perubahannya sangat banyak lah. Kadang-kadang perubahan tu hampir 60-80%. So perubahan di KW ni dia sangat cepat lah sebab kita berdasarkan keperluan industri. Jadi faham kalau katakan setiap batch tu dia akan berbeza-beza. Jadi dulu AI tak ada dalam silibus, sekarang ni AI ada dalam silibus. Dulu kalau Ain dulu bidang apa? Saya tanya. Teknologi elektrik. Elektrik pun banyak berubah. Jadi so boleh datang ke sekarang ni pun UTHM pun tengah ada yang buat praktikal kat sini, tenaga cikgu praktikal ramai yang buat sekarang ni ada tak. So datanglah ke KW untuk dapatkan maklumat terkini. InsyaAllah. Okay, tahniah semua, belajar elok-elok. Ini bakal-bakal cikgu ni yang akan mengisi kekosongan bidang-bidang yang ditawarkan di College Vocational. InsyaAllah, amin. Okay, itu saja daripada saya. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.